Buffet kambing unlimited free flow RM35 je. Hari ni Ana buat pemakan dekat Samurai Yakiniku cawangan setapak KL pula. Kedai dia memang luas and selesa weh. Interior dia pelawak yang rasa macam kat Jepun. Macam biasa Ana ada 3 ayak ni. Ana suka ayak ni sebab dia sparkling tau. So ngam bila combination tu kena dengan daging and kambing-kambing yang kita grill satgi. Tengok ni, meja yang penuh dengan daging-daging buffet dengan makanan-makanan lain yang kami order. And ada Samurai Karage. Samurai Karage ni ayam dia rangup tau. Lepas tu dia ada sos yang salut kat luar. Sos tu pula savory and creamy at the same time. Kalau hampa main sini, antara benda yang wajib hampa try is dia punya Samurai Gyushi. Samurai Gyushi ni dia adalah lemak wagyu tau. And once hampa gigit je dia terus cayak dalam mulut weh. Sumpah yang tak tipu, antara semua ramen yang pernah makan, paling suka ramen-ramen yang ada kat sini. Yang ni makan Jigoku Samurai Signature Ramen. Selain boleh grill, hampa juga boleh makan syabu-syabu dalam sup tau. Syabu-syabu ni pun dah termasuk sekali dalam set buffet kambing tu. Murah gila kan. RM35 tu bukan je free flow kambing tau, tapi hampa juga dapat makan unlimited ayam, daging, syabu-syabu sekali dengan miso soup, nasi dengan salad. Kat sini hampa boleh custom sauce sendiri. Goma dressing pun ada weh. And campur goma dressing dengan chili oil, garlic, coriander dengan sesame oil. Memang sedap kills. Kalau main makan buffet sini memang puas hati gila sebab nasi dia banyak. Hampa boleh makan unlimited, tambahlah banyak mana hampa nak. Berapa kali pun tak apa. Yang suka makan nasi kat sini dengan daging syabu-syabu and miso soup dia macam comfort food gitu. Kalau nak main sini hampa boleh with je Samurai Yakiniku setapak. Tunggu apa lagi? Jomlah cepat angkut kawan-kawan family semua main makan.